Tapi saya panjangkan ibadat. Allah yang ni pun. Waalaikumsalam semua yang memberi salam. Doakan lutut saya sihat, Masya Allah. Semoga lututnya sihat. Siapa yang tak sihat diberi kesihatan. Kita pun mendapat perkabaran dari sini. Yang kita hormati, Tun M kita tak sihat. Semoga Tun M pun sihat hendaknya. Sana pukul berapa sekarang? Pukul 5.30 petang. Lagi dalam 20 minit nak masuk maghrib kat sini. Tak balik Sungai Chor ke? InsyaAllah raya ni kita balik. Raya ni balik Berseri muka pengantin. Pengantin mana? Pengantin mana? Yang belah sini ke belah sini? Belah sini lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suka tengok pengantin. Alhamdulillah. Saya mohon maaf lah ya. Kadang-kadang tu kita baca tau. Kita baca. So you all kalau you all tengok kasih on, follow, jangan lupa share, lepas tu komen. Kita baca komen. Semua baca komen. Ada yang Ifazi Ira janganlah macam tu, cakaplah lembut sikit. Awak Aduh, Kak Ira dah panik dah. Orang dia cakap kasar dengan suami. Saya cakap kasar ke? Tak adalah. Kita orang memang macam tu. Kita orang cicil je. Kita orang macam saya tak ada terasa langsung pun. Tak, lagipun dia kalau benda tu, jadi kita macam adalah sap sikit. Gurau-gurau manja. Sama kan macam dalam tu kan. Kak Ira, alamak kurang laju. Doakan kami semua, ya Allah. Saya doakan semua yang sedang menonton ni, semoga kita semua menjadi tetamu Allah, insya-Allah. Siapa yang ada dalam masalah, semoga Allah beri ilhamkan jalan penyelesaian kepada segala permasalahan kita, insya-Allah. Amin. Korang balik umrah ke? Belum balik lagi. Kita masih kat Mekah lagi. Lagi handsome lah Baizuan. Saya makan banyak malu. Ni. Saya makan banyak ni. Tak payahlah sipu malu. Badan saya dah naik ni. Oh lah, tapi saya kata dia kalau berisi tu okey. Badan tu okey, pipi tu okey. Daripada dulu cengkung je. Nanti balik buat diet lah. Amin. Kan betul tak? Kalau Abang Izzuan berisi sikit pipi dia tu, naik sikit elok kan? Nanti pergerakan terbatas kalau badan berisi ni. Kalau dia kurus sikit, lincah sikit. Bukannya awak jenis yang besar, mok-mok. No. Sesedapnya. Apa yang sedap tak tahulah. Tapi macam, okey, tough. Daripada awak kurus kudut, macam, tak payah. Siapa sokong saya cakap macam tu? Kak Ira kena berisi kan? Kak Ira kena berisi ke dia kena berisi? Saya hari tu saya memang memang diet all out sikit lah. Sebab korang nak tahu tak? Dia makan nasi 2 hari sekali baru dia makan. Ya, sebab nak pakai baju pengantin. Orang buat baju lawa-lawa, tiba-tiba yang pakai sekarang terketat sini, terketat sana, kesian. Tak give justice to designer. Kita korban lawak, diet. Sokong, dua-dua kena berisi. Dua-dua kena berisi Tapi betul lah, saya pun waktu tu saya rasa macam saya agak melayang-layang sikit. So kali ni kat sini kita makan banyak. Kita kat sini makan banyak. Hari ni Kak Ira makan banyak. Kita hari ni kita makan apa ya? Kita ada video nanti kita post Kita kat sini kita dah makan Indonesian. Kita dah makan Pakistan food. Lepas tu hari ni kita makan banjir. Nasi banjir. Apa panggil tu? Mandi. Banjir lamb dengan chicken. Anggar gerak. Salam dari Brunei. Salam orang Brunei. Wah, dia dah ada flow lah. Tak ada lah. Dia ada Saya flow lah. buat sabun. Korang kan, sejak korang tegur rambut dia kan, berjam weh kalau otter rambut sekarang. Tak, kita saja biar sabar-sabar kan. Ambut lagi. Mandi chicken. Yes, mandi chicken. Tapi kita makan mandi kambing.
Mandi lamb. Kita ambil chicken. Kita ambil tapi kita lamb. ambil lamb asin. Lamb, lepas tu chicken tu ni Alif. Alif tak makan lamb. Tapi sebab nasi portion Salam dia dari Shah Alam, besar. salam dari Sarawak. Salam semua. Kat sini portion dia besar, so kita order satu, kongsi 3 orang. Hai. Oh, comel ni. Ahlan wa sahlan, thank you. Fazira ke yang post tadi tu? Yang ni, thank you. Hi double E. Hi, lamb mandi. Yes, lamb mandi. My favourite, lamb mandi. Marvelous. Ush. Sini somehow we don't know dia punya lamb tu lain macam. Tapi dia orang kata bukan kambing. Apa? Apa nama? Seekor lagi tu? Kibas. Apa beza kambing dengan kibas? Siapa tahu? Kita duk fikir-fikir tadi. Apa beza dia? Dia orang kata Ekor pendek. bezanya ekor. Ekor kontut. Ekor kontot dengan ekor macam panjang sikit. Tak mandi. Mandi. Kita mandi. Cantik. Apa tu? Salam dari Laju Lunala. Macam mana orang selalu baca-baca ni? Itulah. Mana yang sempat je. Oh, mana sempat je. Kita doakan semua orang menjadi tetamu Allah juga. Peganglah tangan. Orang cakap peganglah tangan. Pegang tangan kenapa? Makan nasi unta. Oh tak Dia lah daripada pula. depan je tak pegang. Oh loh yang ini pun. Ni kan. Apa ni? Kak Era. Apa tu? Salam Era. Apa first salam. menu yang Kak Era masak? Kibas. Banyak. Aku libas. Aku libas yang bagi kat Mekah ke. Alhamdulillah sekarang berada di Mekah Al-Mukarramah. Madinah Al-Munawwarah. Betul lah. Sebenarnya tengok video korang sweet. Alhamdulillah. Terima kasih lah. Ya Allah. Thank you korang support. mendoakan, support kita. Kena tengok dekat dulu platform lah. Yelah. Kan? Tapi you all follow Tak boleh tau. sebut, Follow kan? kita. Follow kita, okay? Subscribe. Selamat ganti baru. Terima kasih. Era tolong buat kuih ke lepas ni? I okay je. Kuih. Kuih apa? Kuih apa korang nak? Ni pun kuih ke? Kuih. Kuih. Itu kuih. Kuih. Bahasa apa kuih? Kuih ni bahasa utara. Utara kuih. Kuih belah ni. Kuih belah ni. Kuih. Tudung sengit pun comel lah. Ni kejap lagi kan saya betulkan tudung Kejap lagi lah. mata dia sakit lah tengok tudung ni. Nanti korang tengok. Kecil je. Abang nak post dekat Instagram. Tak payahlah. Muka geram tu. Tak, dia bukan. Nanti orang ingat saya sengaja pula. Bukan, kerana sakit mata. Tengok. Alah. Kita di sini tempat beribadah. Lepas tu? Tak apa. Bila balik Malaysia, insyaAllah. Besok kot kita balik. InsyaAllah. Tapi Salam daripada sekejap no rasanya kan. Ayo Singapore. Saya sokong yang itu pun. Mana tudung segit-segit dia Tengok ni kat Instagram abang. Lagi abang post Tudung kelepet. Alah. kat story yang sekejap lagi abang post. Geram. Itu candid kan. Itu candid. Kita pun gambar yang elok dulu. Lepas tu gambar yang geram tu. Yelah. Waktu tu kan baru lepas sujud. Kelepet lah. Baru lepas nangis. Segala macam. Bila kita nak balik? InsyaAllah besok. InsyaAllah. Besok. Kita nak Salam dari habis kan? Pahang. Salam orang Pahang semua. Oh, tak boleh nyanyi. Tanah Haram. Malam Jumaat ke malam ni, ha? Hari ni hari apa? Taklah. Apa tu? Jangan tanya. Just Salam dari Sarawak. Salam. Pergelangan tangan tu terangkat sikit. Salam. Kuat baca nampak? Tak, ni yang tadi Baca video. dalam hati je. Happy. Tengok Kak. Alhamdulillah. Happy. Moga-moga mudah-mudahan berkekalan. Amin. Sampai bila-bila. Tak nak lah orang kata tu tengah manis. Tengah wangi. Tiljannah. Tengah. Tiljannah. Amin. Tiljannah Kita lock Tiljannah. Sekejap je dah nak balik. Itulah sekejap sangat. InsyaAllah ada Nanti kita rezeki. datang balik lah.
InsyaAllah. Amin amin, mudah-mudahan. Semoga kita semua diperluaskan lagi rezeki kan. Ada juga yang macam awak betulkan sikit tepi tudung tu. Tak boleh nak betul lah sebab salah gosok ke apa ni. Halal lah, korang pun sama. Geram Cukup kan, dah saya ada seorang. Bukan, tapi tetap lagi. Tadi kan tengok ramai-ramai orang Arab tadi. Alah. Suka Tadi saya cakap kat dia, saya tengok ramai perempuan Arab ni tapi tak ada yang boleh tandingi. Nasuhawi. Okay. Tak. Kata pakai kelepek kat Bangi. InsyaAllah Bangi. InsyaAllah. Itu memang kita punya aim lah kat Bangi tu. Bangi ni kita buat yang jenis ni sikit, lain daripada yang lain sikit. Tengah cari ni, tak ada space. Abang cakap dia sebab dia macam satu kitchen center area tu dulu. Nanti buka second kitchen center area second pula. Macam tu kan? Betul. Sebab ramai yang tanya. Kita akan move ke next one. Kita di Bukit Jelutong, Elmina. Lepas tu kita masuk ke Damansara. Dan kita naik ke atas sampai ke KL apa semua. Terima kasih. Thank you korang. Cyberjaya, insyaAllah, Putrajaya ni semualah. Kita dah plot dah kat mana yang kita nak ni. So kita gradually kita akan buka. Kalau laju sangat pun susah juga nanti. Apa? Tak terkejar. Tak terkejar slowly but surely insyaAllah. Buat masa ni datanglah Shah Alam. Mana dia? Shah Alam. Mana dia? PJ. Ada t-shirt ni. Ada t-shirt 2 lapis sayang. Ya. Berlapis-lapis semua. Sama pengantin baru. Thank you. Terima kasih. Melaka bang, please. InsyaAllah kita buat Klang Valley dulu. Dan kita insyaAllah kita randomly. Thank you. Sejuk ke kat sana? Betul sejuk. Dekat Madinah cuaca lebih sejuk. Madinah dia sejuk 12 baru ni. Time subuh lah sejuk. Patut angin dia sejuk. Walaupun panas tapi angin dia sejuk. Zuraini, thank you. Kak J, KJ, thank you. Nikitini, Night Kini. Makan ni kerja ni.